Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat bertemu, selamat berjumpa, dan selamat sore, selamat pagi, saudara-saudari kita semua tu kan. Tak kira lah sahabat adai, tak kira duduk di mana saja berada, jauh dia dekat, tak kira lah di mana saja berada tu dah. Saya mengucapkan selamat jumpa belakang dah. Tak kira daripada Semenanjung, Thailand, Malaysia ataupun Indonesia. Selamat berjumpa belakang guys. Selamat berjumpa, selamat sore. Jadi hari ni tu saya ada nak cakap sikit dah. Bagi hak mana saya tu mana? Hak mana? Yang mana tu bagi kawan-kawan kita semua tu, sahabat anda kita semua tu yang telah follow saya tu dah, insya-Allah dah. Saya akan follow you balik, follow back, okay. Lepas tu bagi siapa-siapa yang tak follow lagi tu, sekiranya tu di dalam Facebook ataupun di Facebook anda semua tu kan, terada nama saya, face saya daripada Suara Angin ini dah, follow kawan-kawan semua tu. Harapkanlah kawan-kawan semua tu follow lah mi balik, follow back mi balik lah, gitulah lebih kurangnya, sepatah dua kata tu. Gini lah kita nak cakap sedikit lah tentang apa ni, tentang Facebook ni kan, di dalam bidang perjuangan kita tu, media sosial kita tu kan. Setengah pada setengah tu dia buat Facebook tu untuk berniaga kan, bisnes. Dah setengah pada setengah tu seperti kita dan kawan-kawan semua tu kebanyakan lah bikin Facebook ni untuk mencari keuntungan, pendapatan pun tak kurang jugalah. Salah satunya saya juga di situ tu. Kita buat macam ni lah, dalam ramai-ramai tak kira lah, sama-sama kita tu, kita sama-sama support lah. You support saya support you, gitulah. Kita sama-sama berbalas balik, sama-sama berbuat baik, sama-sama follow, sama-sama like dan komen dan sebagainya. Kita buat macam ni lah kerja kita tu, supaya senang kita tu kan, semua kan. Macam mana agaknya tu? Semua tu nak cari keuntungan, nak cari apa ni, ada lah tu kan. Buat minum-minum, makan-makan sikit kan, tentang Facebook ni kan. Kita buat begini lah, kita doakan sama-sama kita tu, support, saling menyupport antara kita, antara satu sama lain tu kan. Biar kaya-kaya belaka, set-set kita semua tu. Dia macam ni, Facebook ni, Facebook, YouTube ni dia ada company dia. Company Facebook, company YouTube tu. Biar pun kita kaya-kaya belaka. Biar company Facebook, company YouTube tu biar sesak ke dedek ataupun sesak ke apa-apa, atau biar pun apa ni bergerak dia punya company tu, biar pun kita kaya-kaya belaka. Lah sekali kita kaya belaka semua, set kita tu kan. Satu hari nanti kita pula gaji mereka, biar jadi begitu. Harap je begitu lah, lebih kurangnya. Di dalam apa ni, sepatah dua kata tu sebagai petemu buah kita tu kan. Apa ni, buat apa ni, langkah mula di dalam konten saya ni kan. Begitulah. Bagi hak mana telah tu follow tu, saya mengucap terima kasih banyak-banyak lah. Bagi yang mana follow saya, dan yang mana saya tak follow lagi tu kan, saya akan follow anda kembali, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Di dalam hal ini tu kan, tolong menolong ni kan. Orang panggil tolong menolong lah. Awak tolong saya tolong anda, gitu lah lebih kurang kan. Ada kebaikan di situ tu. Setiap tolong menolong ni dia ada kebaikan, percayakanlah itu. Setiap buat baik dia akan dapat baik bersama, lebih-lebih lagi di sisi Allah. Itulah lebih kurang sepatah dua kata dalam hal ini. Katanya tu nak masuk sikit lah dalam tajuk kita tu. Apa ni, belalang cerik ke apa ni nak cakap hari ni tu, saya tak bersedia lah hari ni tu. Jadi ginilah, sebagai tambahan lah sikit tabir mimpi ke yang kemarin tu, saya ada terjatuh satu perkataan
di dalam tabir mimpi yang kemarin. Bila mana kata tu di dalam sisi tabir mimpi yang kita temu buah kemarin tu, ada saya bercakap tentang mimpi lakah air. Lakah air itu bertandakan seperti mana yang saya telah buat ungkapan di dalam klip yang kemarin itu. Semuanya yang bagi penonton yang telah tengok klip saya tu sudah harap maklum semuanya. Cumanya ada satu perkataan lah yang agak saya terlupa sikit. Maklumlah kita manusia ni kan. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa gitu lah. Tak semestinya kita fokus pada satu benda tu kita sentiasa ingat selalu. Itulah kelemahan kita tu. Yang lebih hanya dia sajalah, iaitu Allah. Itulah apa tu yang tertinggal tu di dalam berkenaan mimpi. Tajuk mimpi lakah air. Lakah air ni saya lupa nak menyetuh di sini tu satu perkataan. Kalau kita lakah air ni salah satunya kita tu janganlah gaduh-gaduh tergopoh-gopoh lah, sekat angin orang. Salah satu juga. Sebabnya mimpi lakah air ni dia menyebabkan membahayakan diri kita ataupun diri kita sendiri tu nak akan berjumpa dengan sakit ataupun bala, lebih kurang tu lah. Tapi janganlah pakai sangat, itu kan nama lagi mimpi kan. Permainan tidur. Jangan kita tergopoh-gopoh, tergaduh-gaduh lah. Kalau dengar orang sibuk itu dengar hal peribadi orang tu, kita jangan terlalu campur tangan. Kalau kita nak bagi tahu, nak nasihat kat dia tu, kita berikanlah dia luang untuk masa untuk dia tu, supaya dia puas untuk sebagai menghabiskan amarah dia tu. Lepas dia sekejap tu kita masuklah apa nasihat, apa yang kita nak bagi tahu di situ tu, insya-Allah lah di situ tak akan menimbulkan apa-apa lagi kita, insya-Allah. Itulah tambahan sikit banyak yang saya nak sampaikan pada hari ini tu. Untuk netizen semua tu saya ucap terima kasih dia bagi tambahan mimpi yang kemarin tu yang saya agaknya lah rasa tertinggal tu kan. Pas satu lagi lah saya nak bincang di sini kan, tentang komen ni. Komen lah kalau sekiranya tu pendapatan saya ni hal-hal mimpi, tabir mimpi ataupun dari sudut lain tu saya ada tersalah cakap, tersilap tu, anda semua saudara-saudari semua tu boleh tegur saya dengan secara terbuka. Janganlah biar saya tu salah sendiri saja tu. Biarlah dia tu salah sendiri saja tu. Janganlah buat macam tu. Nyanyolah saya. Gitulah lebih kurangnya yang saya dapat kongsikan sepatah dua kata tu. InsyaAllah lah daripada medan yang lain tu, misi yang lain tu saya akan fokus lagi di dalam misi-misi tabir mimpi kita. Kita akan jumpa lagi pada area yang lain pula. InsyaAllah lah. Mana ucapan yang baik-baik pada hari ini tu saya ucapkan semoga terhibur lah. Boleh buat fikir sikit sebanyak tu, ambil lah buat fikir bersama. Sekiranya tak molek tu buang-buang ke tepi lah. Yang lebih di antara dua yang itu tadi tu, semoga menjadi hiburan lah buat kita bersama. Nama lagi YouTube Dunia Sosial kan. Semata-mata untuk berhiburan. Sikit sebanyak tu tersipu di situ tu, buat fikir ke apakah itu, insya-Allah lah. Sekiranya ada kebaikan tu kita boleh guna bersama. InsyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.